Syahidian, stop scrolling. Alright guys, so konten hari ni aku nak buat apa? Aku nak masuk ke SCC belakang aku ni. Nak tengok benda apa je yang paling mahal, yang paling betul-betul mahal lah dekat dalam mall ni. Alright, so hampa nak tahu kan? Jom, let's go. Perjalanan dimulakan dengan keadaan sangat busy and aku pun masuklah kedai pertama aku iaitu perfume. Show me the most expensive perfume and smell good. Which one? Bukan body shaming, dia paling ke belakang je. Asal dia jalan macam ni? Ini berapa harga? Ini 900. Oh, paling mahal 900? Kita tak mahal. Okey, bagi saya bau. Cici, it's not really good. Aku boleh letak harapan aku dekat kedai-kedai Israel. Okey guys, brother ni punya kedai cakap kedai ni lagi wangi. So, dua-dua ni kedai perfume. Habis kedai perfume, tester in my hand. Beralihlah aku untuk ke tingkat yang berapa aku pun tak tahu. Jumpa Mamat ni. 399. 399 letak kaki saja. 399. Kira okey lah, tak mahal sangat. So, this is one the most expensive lah. Okay, thank you. Welcome. So, sekarang ni aku dah sampai floor yang betul-betul jual pinggan mangkuk. Ini apa benda? Jak Betul. That one is set. Jak punya harga. Oh no, ayoh. Abang, sekejap abang. Abang cakap apa saya tak dengar. Saya tengah tengok ni, sabar. Ini memang satu set dah. Satu set guys. Tak boleh pecah ke sampai RM15,000? Jatuh pecah. Tapi apa yang beza RM15,000 ni? Kualiti. Daripada mana? Dan cara pembuatan dia. Ni daripada mana? Ni daripada Jepun. Literally, sudu ni harga ni. Daripada Itali. Cekik darah makan Maggi. Daripada pinggan mangkuk pergi ke sudu, daripada sudu pergi ke langsir, daripada langsir pergi ke jak. Tiba-tiba sampai aku dekat rice cooker and harga rice cooker ni besar ni 2469. 2469. The whole rice cooker sahaja. The whole rice cooker. Dapat ni tak? Dapat sekali. Dapat ini? Ini? Itu memang tak ada. Ini dah tak dapat. Inilah yang paling penting. Kampung-kampung tak ada benda ni. Sebab ini prop. Banyak-banyak. Tak nak beli lah. Tak nak beli lah. Okay lah. Bye-bye lah. seperti yang pasti, naik lagi aku ke tingkat seterusnya, terjumpa kedai coklat and coklat itu sangatlah menarik perhatian aku. Setelah melawat coklat meleleh, melawatlah cashier dia. Cashier suruh aku pergi study dekat menu dulu. Tengok punya menu, wow. Harga dia tak adalah tinggi macam mana aku dah panjat punya tinggi ke SCC ni. Literally satu kek RM30, RM40, same like kedai Arab. Air terkeluar dari mulut, Mat. Naiklah aku lagi untuk tingkat yang seterusnya, yang paling top dekat KSCC. Jumpa guard yang paling pendek sekali. How much you shoot from the top until bottom? I don't know. What do you know? Makan no. Makan. Jalan sikit ke depan tu, pop, masuklah aku ke kedai buku and jumpa bangsa-bangsa buku terapi, anxiety, fisiologi, motivation. Aku pun besar hati untuk tengok buku tu. Pusing belakang, tengok harga, murah siut. Alright guys, so itulah benda-benda yang mahal kat KSCC. Perfume lah, pinggan mangkuk lah, macam-macam benda tadi yang tengok rice cooker pun. So make sure you subscribe to this channel. So jumpa apa di konten yang datang. Bye bye.